kita alihkan sikit je. Atau kita alihkan terus pada Allah. Jadi lirik yang sama juga. Betul Ustaz. Dia akan jadi benda yang sama. Betul ya? Betul. Itulah sebenarnya cinta, bila kata-kata cinta, kalau sebelum ni kalau lagu-lagu cinta ni dilambangkan lain cinta manusia kan menyebabkan hati rosak. Tapi bila cinta pada Allah kita lontarkan dan kita terus lontarkan. Ya. Dia bakal hati kita makin tenang. Betul? Ya betul. Dan malah hati kita akan rasa seronok. Seronok ya. Ya, macam zikir lah. Ya betul. Ya, makin kita berzikir, makin kita rasa puas dan seronok. Ketenangan. Ya, itu yang tak Yang ada. penting ketenangan. Betul. Apabila contohnya macam kita memandu lah, ketenangan. Ya, apabila kita bersama keluarga pun ketenangan. Jadi kalau benda yang dalam kita ada, tak kira kaya ke, popular ke, ya, segak ke, cantik ke, duit banyak ke, macam mana ke, tapi kalau tak tenang tak guna juga. Betul. Bukan. Begitulah. Ya betul. Sebenarnya hati ni macam wadah. Ya. Kalau kita longgokkan dengan benda-benda kotor, kita cepat jadi penyakit dapatnya. Betul. Betul. Kita dapat H1N1, dapat ni, dapat tu. Tapi bila kita letakkan makanan-makanan berkhasiat, dia akan sihat. Ya betul. Jadi makanlah yang sihat-sihat. Okey, jadi untuk meneruskan persembahan saya persilakan Ringo dengan lagu sus ya. Pesan untuk guru. Bahasa tu. Tepukan untuk Ringo. Ada komennya, manusia rosak, siang akan tukangnya. Allah Azza wa Jalla. Untuk guruku berpesan lagi, baju yang goyah ada penjahit. Manusia rosak, simanakan tukangnya. Allah Azza wa Jalla. Setiap insan pasti ada dosanya. Jangan bersedih, jua jangan kecewa. Kembali segera kita pada pencipta. Allah pengasih, Maha Penyayang, Maha Penyayang, Maha Penyayang. Ya. Setiap insan pasti ada dosanya. Jangan bersedih, jua jangan kecewa. Kembali segera kita pada pencipta. Allah pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pengasih. Takbir. Okey, terima kasih Abang Ringo. Okey, terima kasih Abang Ringo dengan lagunya Esa dan juga pesan untuk guru. Boleh dapatkan CD-nya selepas ini di atas sana nanti. Dan Alhamdulillah bersama saya di sebelah kanan saya yang berbahagia Tuan Haji Mat Sabu, iaitu Naib Presiden PAS. Risau juga saya tak datang Tuan Haji tadi.